Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam inovasi. Kami, murid Sekolah Kebangsaan Felda Lapangan Nering ingin memperkenalkan satu projek inovasi pendidikan Islam iaitu Debu Tayamum, Tayamum Care. Saat yang ditunggu-tunggu telah pun tiba. Setelah berbulan-bulan membuat persediaan, akhirnya produk pertama dari geng anak soleh telah berjaya dihasilkan. Langkah musafir merentas waktu, hati tetap mencari redha, syariat hadir penuh membantu agar ibadah terus terpelihara. Dalam perjalanan hidup, tak semua keadaan memudahkan kita beribadah. Ada ketika kita bermusafir, ada saat kita berada jauh dari sumber air, ada kala kita ditimpa musibah, namun hati tetap ingin menjaga hubungan dengannya. Dari keperluan itu, lahirlah satu ikhtiar kecil kami, Debu Tayamum, Tayamum Care. Sederhana pada bentuknya, tetapi besar maknanya. Ia bukan sekadar produk, tetapi satu usaha memudahkan ibadah agar ketenangan itu sentiasa dekat walau di mana kita berada. Kerana setiap langkah menuju Allah selayaknya dipermudahkan. Produk ini dihasilkan dengan penuh teliti bagi menjamin kesucian untuk ibadah. سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك. Tayamum Care, kemudahan untuk semua.